Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau motor modal kamu susah nak buka seat kan, nak buka bawah seat ni susah, kadang kena tarik dengan tangan kan. Kamu sengaja kamu ejah ni tempat kabel dia ada tempat ejah dia kat sini. Kat bawah ni ni ejah dia. Tadi aku dah ejah dah ni. Ni ejah benda ni bagi jarak sikit. Tadi aku punya ni rapat. Dia rapat ni, rapat dekat sini. Jadi susah nak buka seat ni. Seat ni susah nak buka. Dia tak mau bunyi tak. Dia kena tarik dengan tangan. Cukir dengan tangan baru boleh. Sekarang ni aku sudah adjust ni. Adjust ni bagi jarak sikit. So sekarang dah senang nak buka. Dia ada bunyi tak tu, mana dia dah terbuka. Itulah caranya. Semoga memberi manfaat kepada anda semua.